Ini pakai helmet. Apa sih? Lain pula tadi cerita Budin dah. Tak telefon kau stand. Terlepas. Lepas tu dia jongin je lah. Kau nak baju Budin. Assalamualaikum Budin, hello tu ni saya orang Indonesia, apa kabar? Cerita apa? Tajuk dia Hilang ke Surga. Cerita action lah, kita cerita bunuh-bunuh sikit, fight sikit. Action series. Bukan cerita Budin lah, tak ada lah style Budin. Budin tengah KY, ya. Return kita untuk KY pula. Ini zaman ini masanya kita ada dalam 10 episod je lagi untuk KY. Okey lah kan. Masih nak bagi muka je. Okey lah korang bagilah chat dekat Budin. Siapa nak burger? Saya untuk 10 episod ni saya dah start jual burger, dan nanti saya akan jual burger betul-betul, korang datang tau. Ada Budin pun. Nak benjo? Benjo? Okey benjo. Benjo dah bentuk apa? Bulat ke bentuk petak? Budin, ya. Tunggu cik pun lama. Terima kasih siapa bagi gift. Thank you Dolly Inal. Bukan Abang Fadil, tak ada kena-mengena Abang Fadil pun. Ni cerita untuk Unify. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, beli. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, beli. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, beli burger. Malam ni saya buka kedai burger lagi. Pukul 10 saya buka untuk korang je, bukan untuk Cik Maira ke untuk siapa-siapa tak. No. Ya, itu hati pun ni aku. Bagi Maira peluang, memang tak lah nak bagi dia peluang. Buat apa bagi dia peluang? Orang buat macam tu dekat kita. Orang buat saya Budin ni menangis dalam hujan. Budin ni menangis dalam hujan. No. Ada maaf ni. Dia cium lah. Lebam lah. Waalaikumsalam. Orang rumah saya ada orang salam. Betul? Yunis luar roti nak burger special ni atas roti, okey? Roti luar tu kan? Okey. Macam ada Budin tadi. Tak ada bunyi Kamal. Saya beberapa bulan dengan nama Kamal Adli dah. Dengan Budin je. Orang lah. Tadi pun pergi mana panggil Budin kan. Jadi saya rasa orang dah tak tahu nama saya Kamal Adli. Saya ada mana ni lain sikit atau dari kawan ni sebab orang lah. Tadi pun pergi mana panggil Budin kan. Jadi saya rasa orang dah tak tahu nama saya Kamal Adli. Saya ada mana ni lain sikit atau dari kawan ni sebab kita uji. Tak maaf kalau ada Indonesia. Orang lah. Tadi pun pergi mana panggil Budin kan. Jadi saya rasa orang dah tak tahu nama saya Kamal Adli. Saya ada mana ni lain sikit atau dari kawan ni sebab kita uji. Tak maaf kalau ada Indonesia. Tak kena slow tak syok aku. Orang lah. Tadi pun pergi mana panggil Budin kan. Jadi saya rasa orang dah tak tahu nama saya Kamal Adli. Saya ada mana ni
Lain sikit atau ada kawan ni sebab kita uji. Tak maaf kalau ni Indonesia. Tak kena slow tak syok aku. Dia tak okey. So kurang ni. Kurang tu merajuk sikit ni dah. Mana geng-geng lelaki semua? Geng-geng lelaki yang sebelum ni memihak pada Budin tu mana buat datang? Ini baru sikit korang dah ni. Belum. Sekarang bukan waktu jual burger. Kita jual pukul 10 malam sekarang. Burger pukul 10 malam on. Siapa nak beli beritahu. Like kan? Tak biasa nak kurang-kurang. Nantilah saya on balik Like kan? Biasalah Budin bukan ada duit. Pakai pun lain paling murah. Buat dia aja lah. Dia bagi dia nak buat dia. Kahwin Budin. Ya je Budin. Pasal bukan Budin, cakap Kamal. Panggil Kamal pula. Tak ada Budin lah. Ya, malam ni saya pukul 10. Saya buka gerai burger saya, datang tau. Dia pun datang pokok kan. Saya tengah shoot cerita Hilangkan Sorga. Saya tak percaya lah Umairah tu punya insaf dia tu. Saya ni sikit pun tak percaya lah keinsafan dia tu. No way. Yes, dia lelaki yang sebelum ni ada kat belakang saya, teruskan berada di belakang saya. Sis Ain, thank you so much. Boleh terima Ibrah. No. Go Shiba. Siapa yang tengok Bionic tu, masa Bionic dengan sekarang ni saya rasa tak ada beza pun rupa saya. Mungkin pasal ada jambang je sekarang. Terus saya buat tebas semua jambang ni, muka saya jadi balik macam muka Bionic yang tu. Kamal siapa kena Budin je. Melampau kena Budin je. Yalah kena Budin je, kenalah Kamal pula. Penat lah jadi. Muka saya tak dalam cerita ni saya kena bedah lah. Zaman Badrul bukan zaman pergilah air mata ke? Tak silap lah nama tajuk. Thank you Muhammad. Apa tu? Muhammad, terima kasih lagi sekali. Thank you. Saya adalah Budin. Saya adalah Budin yang meminjam TikTok Kamal Adli. Sebab Kamal Adli kata dah tak boleh. Kami akan make sure kamu dapat award. Award apa? Apa yang dapat pun tahun ni? Award muka kesian terbaik ataupun muka kesian paling popular jatuh ke Budin. Okey, kalau ni kita bagi Budin menang tahun ni kita menang pelakon muka kesian paling gempak. Okey, kalau ni kita bagi Budin menang tahun ni kita menang pelakon muka kesian paling gempak. Okey, kalau ni kita bagi Budin menang tahun ni kita menang pelakon muka kesian paling gempak. Pelakon